Tiba-tiba akak tu datang, salam tak bagi, tiba-tiba meniaga. Baru juga niaga terpaling orang. Ya. Ni budak-budak trap bodoh-bodoh masuk ni. Memanglah dekat dunia kau hebat orang backup kau. Dekat akhirat kau nanti kau kena cari aku salam kau. Aku kena cari akak tu salam minta maaf. Kau tengok video tu bang. Cara kau tak kena. Kau cakap kau yang manage. Dah lah tu. Banyak lagi ke bang? Banyak lagi guys. Kalau ketah dia lagi satu bekas weh. Weh geng datang lah. Cepat geng. Play pun orang tak faham. Apa nak datang ni. Kalau dah kena boycott ni habis lah. Ya doh. Suara saya memang famous lah. Cepatlah guys. Nanti masuk M-Star. Dah penat dah. Korang tak faham cerita ke? Dah lah. Tiap malam ke niaga. Kita niaga Rabu hingga Ahad guys. Boleh datang. Apa sound dia? Datang serentak. Bukan datang serentak. Datang satu. Satu ni cerita kata abang tu lansi. Dua ni pun cerita kata abang tu lansi. Tiga ni pun cerita kata abang tu lansi. Lepas tu aku datang. Aku kata bang, saya minta maaf bang. Sini tak boleh niaga. Sini semua orang yang ada dalam persatuan ni. Saya minta maaf. Lepas tu bini dia terus sound aku. Habis tu awak nak suruh kami tutup sekarang. Kami nak tutup sekarang. Wih, dia maki abang macam tu. Saya ni baru niaga kat sini. Saya manalah tahu. Lepas tu abang cakap lah dengan dia. Akak kenalah tanya. Akak masuk sini, akak kenalah tanya. Sebab sini kan ada ni. Akak tu niaga kat sini geng. Ni. Kau bayangkan buat apa? Kau bayangkan kat sini. Buat apa nak halau? Nak suruh dia tutup sekarang geng. Dia jual nasi kerabu weh. Benda tu mudah basi tau. Kalau tak habis jual mudah basi. Kau bayangkan? Kalau niaga je abang. Bukan saya tegur. Saya tak tegur. Saya bagi tahu je. Tak ada niaga. Niaga kat sini. Tadi MBC ada datang ke? Ada kan? Dia ada jumpa akak nasi kerabu tu kan? Ada? So akak nasi kerabu tu tutup disebabkan apa? MBC datang kan? Adakah sebab kita allow dia? Tidak. Jujur je. Kalau benda tu melibatkan bisnes saya, faham-faham je lah. Abang yang kata tak boleh niaga. Ya. Saya yang cakap dia tak boleh niaga. Nampak ular kena percaya siapa kau? Percaya Allah yang satu. Rezeki tu milik Allah. Tak halang pun. Kenapa ni korang kacau-kacau? Tak tahulah kak, tak apalah. Okey, biasanya yang tak bersalah memang selalu kena macam ni.